jawatan yang kosong ni ada satu. Tapi awak datang 2 orang. Oh. Tapi tak apa. Tak ada masalah. Sebabnya saya akan interview dua-dua. Dan siapa yang berjaya dalam interview ni, dia akan dapat jawatan ni. Baik, saya nak mulakan dengan Cik Salmah. Saya dulu? Ya, Cik Salmah. Terima kasih. Cik Salmah, Ya? sebenarnya syarikat kami ni ada beberapa... Ya Allah, gebunya tangan. Lembutnya tangan Abang Mus. Gede-gede-gede-gede. Putih kan? Gebu. Apakah Ibu Negeri Malaysia? Kuala Kangsar? Betul! Kuala Kangsar, saya tak sangka lah. Cik Salmah ni, walaupun handsome, handsome lah. Walaupun cantik, tetapi idea pun bagus. Tak apa. Kalau macam tu, saya nak tanya Cik Buyung pula. Cik Buyung, belumlah. Jangan gelojoh. Ini interview. Tak payahlah pergi depan-depan sangat. Ni Cik Buyung. Abang Mus, malam nanti buat apa? Boleh tak temankan Salma tengok wayang? Seramlah cerita tu, kelakar sangat. Berapakah ekor kaki semut di Nigeria? Encik, Nigeria tu kampung Encik. Bukan kampung saya. Manalah saya tahu berapa banyak kaki semut dekat Nigeria tu. Lagi satu, Encik, soalan yang Encik bagi ni tak masuk akal. Orang yang 7 kali PhD, 7 kali hidup mati pun belum tentu boleh jawab soalan Encik ni. Oh, pegang tangan je dah tergoda lah. Ini apa? Rasuah jenis baru apa?